Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semesta sejahtera juara. Bertemu kita kembali dalam perkongsian hadis 40 Imam Nawawi bagi episod yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi penerangan tentang hadis 41 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Tajuknya adalah keutamaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammadin Abdillahi ibni Amru ibni As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tama'a lima ji'ta bihi. Maksudnya daripada Abu Muhammad Abdillah ibni Amir ibni Arsh, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsu mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan Al-Baghawi. Bila apa itu maksud hawa nafsu? Hawa nafsu ialah keinginan dalaman seseorang yang cenderung kepada perkara yang disukai oleh diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan duniawi dan seringkali bertentangan dengan akal serta petunjuk agama. Hadis ini menekankan bahawa keinginan seseorang belum sempurna selagi hawa nafsu tidak tunduk kepada ajaran agama. Ini bermaksud kita perlu mengawal kehendak diri dan menyelaraskannya dengan syariat Islam. Contohnya, cuba menahan diri daripada marah seperti yang diajarkan Nabi. Nabi bersabda, jika salah seorang daripada kalian marah, hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad. Diam membantu kita menenangkan diri dan mengelakkan ucapan yang melukai hati orang lain. Kesimpulan yang boleh kita dapat dari hadis ini adalah orang yang mampu melawan nafsu mereka akan hidup tenang dan mendapat ganjaran daripada Allah. Maka jelaslah bahawa mengikut sunnah Nabi dan mengawal nafsu adalah kunci kepada keimanan yang kukuh. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.